The first year to wear baju Melayu in Hari Raya for Japanese. Orang Jepun suka baju Melayu? Nak beli baju rakyat lah. Masen, nak baju ni ada? Serius ya? Ya, betul-betul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lima. Bayangkan suasana di lapangan terbang atau di tengah pusat bandar. Orang ramai sedang berjalan seperti biasa. Tiba-tiba muncul satu figura yang langsung tak disangka. Seorang pelancong Jepun lengkap berpakaian tradisi Melayu, siap dengan gaya, aksesori dan imej yang buat semua orang terpaku. Dalam beberapa saat, suasana terus berubah. Ada yang berhenti berjalan, ada yang buka telefon untuk rakam, dan ada yang hanya mampu pandang dengan mata terbeliak, seolah-olah tak percaya apa yang mereka nampak depan mata. Di media sosial pula, video penampilan itu naik mendadak. Komennya ribuan, perkongsiannya puluh ribu. Dan soalan yang sama muncul berkali-kali. Apa sebenarnya sedang berlaku? Kenapa pelancong Jepun ini bukan sahaja memakai pakaian Melayu, tetapi memakainya dengan sangat yakin, sangat kemas dan sangat authentic? Lebih mengejutkan, dia bukan sekadar cuba-cuba. Dia berjalan, memberi salam dan berinteraksi dengan gaya yang buat ramai rakyat Malaysia sendiri terdiam. Ada yang teruja, ada yang bangga, ada juga yang tertanya-tanya apa cerita sebenar di sebaliknya. Fenomena ini bukan sekadar pelancong pakai baju tempatan. Ini sesuatu yang lain macam, sesuatu yang buat ramai rasa Malaysia baru sahaja melalui satu detik luar biasa. Detik yang buat satu negara histeria. Haliku 22. Sebelum kahwin, saya beritahu mak ayah saya nak kahwin dengan orang Malaysia. Ayah kata nak tengok tempat kerja dia dan nak tengok kampung dia dan nak tengok Malaysia macam mana. Sebab saya nak pindah ke sana kan lepas kahwin. So saya book flight untuk saya dengan mak ayah tiket pergi Malaysia. Jumpa mak ayah dia dan makan sekali dan pergi kampung dia Perlis dan jumpa Tok. Memang mak saya memang happy sebab kampung dia macam sama dengan kampung Malaysia. Pokok ada pokok kelapa dan cuaca macam panas dan suami saya pun baik. So, terus Assalamualaikum. Kita nak buat eksperimen, kita nak cari orang yang macam seksi, macam Mak Saleh. Sebab apa? Kita nak transformasikan orang tu. So, kita cari salah seorang yang macam seksi gila untuk kita pakaikan dia abaya. Kita just segan sikit, tapi tak apalah kan. Kat sini macam-macam orang ada. Daripada jauh, you kadang nampak seorang perempuan ni macam dia seksi sikit, tapi taklah seksi sangat korang. Tapi boleh lah, kita try kan. Kalau dia nak tu memang power. So, let's go. Hi. Excuse me, what's your name? Venus. You can speak Malay? Sikit-sikit lah. I speak Malay. So sekarang, I tengah buat eksperimen. I tengah cari orang yang macam seksi. Tapi boleh tak kita pergi sana sekejap? Sebab kat sini ramai sangat orang. Oh, what? Eksperimen. Nanti I cakap dengan you. Kita pergi sana dulu. Boleh? Korang dia tak nak lah. Boleh tak? Okay. Can try lah. Okay, let's go. You duduk mana? Malaysia. Sekarang I tengah buat eksperimen. I nak pakaikan you abaya. Saya bukan Islam. Orang yang bukan Islam pun boleh pakai juga. You okay? Can try. Let's go. Assalamualaikum. I like this. One day can try this new style. Can try this. Korang dah tengok kan dia punya montage macam mana? Elok tak elok? Elok sangat-sangat lah kan? Kalau korang nak lagi kau buat konten macam ni, korang komen kat bawah sekarang. So bye. Alamak. I like it. It's cute one. It is so cute. I can be Muslim. My name is Masana. I'm from Japan. What do you think about the look, the style? So cute style. It's pretty. This is my first time wearing hijab. No Muslim.
I'm Sissy. Pakaikan diorang abaya untuk orang yang non-Muslim. Tapi niat Ika bukan sekadar konten, Ika ikhlas berpakaian orang yang Muslimah. Okay, jom kita cari. Lama sangat saya tak buat konten. Oh, ramainya orang. Well, kita jumpa dua gadis molek sebab diorang tengah buat vlog. Tapi tak apalah, kita try. Hi! Can I get your time? What is your name? Manami. Minami. Where are you from? Japan. Japan. Diorang daripada Japan korang. Kali ni saya dapat orang Japan. Okay, I do experiment for this abaya. I want you guys wear this abaya. Can I? No, I'm not Muslim. Okay, it's okay. This abaya can wear for everyone. Can you? I'm Sissy. Diorang takut so diorang seksi. Tapi it's okay. If you're sexy, you're no hijab, can wear this abaya. Okay, so you wanna try? وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر كن أنت تزداد جمالا لا 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 وظننت أنا So korang boleh tengok dia punya video macam mana. Memang cantik. So what's your feedback? You wearing this abaya? First is Assalamualaikum. This is my first time. It's so amazing. It's so comfortable. I like it. Nak pakai pakaian muslimah tak perlu mahal-mahal pun korang. Bawah RM150 pun ada juga. Yang mana dapatkan abaya macam kita orang pakai ni. Sangat cantik. So jumpa korang di live Ika, okay? Bye. Bye. Assalamualaikum. Ada tak student yang tengah tengok video Ika sekarang? Sebab Ika nak bagi tahu yang Ika nak bagi baju untuk para student. Jangan lupa masuk live Ika untuk 30 orang yang terawal sahaja. So korang akan dapat limited edition. So jangan lupa masuk live Ika, okay? Bye. Is it common for weddings not to start on time? But it's okay law. I can enjoy food till the ceremony starts. Everything was so Sadat. It's my favorite. What? Congratulations! And so surprised with the gift. No chili sauce, no life. Hijab please. この名前知ってるのか？なんだっけ？バジュ K. K。バジュカ。バジュク。クはい。もう少しだけ。クバジュクロ。そう。クルン。バジクルン。バジクルン。はいバジクルン。This is your first time try baju kurung? Yes, this is our first time. どういう感じかなってこの服は使うの？エレガン。Elegant and cute. かわいい There's a lot of variety of styles and colors, and we found the best one. Yeah, for each. Oh, okay. Do you recommend like this outfit to your friends and parents or Yeah. back in Japan or something? Definitely. Yeah. We have like kimono, but it's totally different from this one. すごい。ちょっと暑い。あ、でもちょっと暑すぎるね。だからこの服はなんかちょっと It's a thin, right? Oh, yeah. Because it's hot here. You open to try? Hijab. Oh, yeah, we Try. Yeah. And Hijab please. Okay. ただいま。Thank you. Ya, bye-bye. Bila orang Jepun berbaju kurung, Waktu ni kita orang nak pergi kenduri kahwin. So Tanosan pakai baju kebaya, Nanakosan pakai baju kurung. Siap berhijab tau. Kawaii. Ala-ala orang Malaysia tak? Jija share dengan minasang full outfit diorang waktu kenduri hari tu. Minasang cuba share. Biasa baju kurung kita pakai pada waktu bila selain kenduri. It's the first year to wear baju Melayu in Hari Raya for Japanese. To wear baju Melayu in Hari Raya for Japanese.
Mari. Mari. Nama saya Rio. Saya suka Malaysia. Terima kasih. Boleh. Hai. Nama saya Momoko. Negara saya Jepun. Hai, nama saya Miley. Saya orang Jepun. Mari. Mari. Nama mana? Nama saya Mana. Nama saya Dwi. Nama saya Momo. Nama saya Miku. Wah, sugoi. Minasan sugoi. Terima kasih. Oke, arigatou gozaimashita. Akhir hemat Gucci. Sidara cerita berselendang dan terbayang. DJ Mia on the mix. Dengan pemuda tampan dan tiga orangnya. Di pagi hari mulia kunjungi baju Melayu? Nak beli baju rakyat lah. Sumimasen, nak baju ni ada? Serius ya? Ya, betul-betul. Maaf sih. Kita tak jual baju raya macam tu. Kalau yang lain ada. Oh, tepat. Oh, kalau ni ada? Mazi? Zaman, cuba cakap. Kalau baju Melayu dalam bahasa Jepun apa? 1, 2, 3, 4, 5, Kisah di sebalik pelancong. Jepun ini rupa-rupanya lebih menarik daripada apa yang ramai jangkakan. Menurut sumber yang ditemui di lokasi, dia bukan sekadar pelancong biasa. Dia sudah lama mengkaji budaya Melayu, dari sejarah pakaian, seni tekstil, cara pemakaian songkok atau tengkolok, sehinggalah kepada maksud simbolik pada busana Melayu itu sendiri. Bukan itu sahaja, dia mengakui Malaysia mempunyai salah satu budaya paling indah dan elegan di Asia, dan selama ini dia memasang impian untuk merasai sendiri bagaimana rasanya memakai pakaian tradisi Melayu di tanah asalnya. Namun yang membuatkan Malaysia terus histeria ialah cara dia membawa imej itu. Bukan kelakar, bukan cosplay, bukan mencuba-cuba, tetapi dilakukan dengan penuh hormat, penuh ketelitian dan penuh kesungguhan. Ia membuatkan rakyat Malaysia tersentuh. Ramai berkata, orang luar pun hargai budaya kita, kita sendiri kena lagi bangga. Reaksi di media sosial pula tidak berhenti. Anak muda, warga emas, influencer, malah pelancong luar dari negara lain turut berkongsi video itu. Fenomena kecil bertukar menjadi topik besar. Adakah budaya Malaysia kini semakin dihargai di mata dunia? Akhir kata, apa pendapat anda tentang kejadian ini? Adakah ini petanda budaya Melayu semakin menembusi perhatian global? Atau adakah ia hanya permulaan kepada tren yang lebih besar? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Saya nak baca semuanya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video padu seterusnya. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya.